Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ni saya hanya ada satu kisah sahaja. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Hakim untuk memudahkan cerita. Hakim ni, dia bertugas di sebuah hospital. Jawatan apa tak tahulah, tapi dia bekerja dekat hospital. Dekat hospital itulah, Hakim berkenalan dengan isteri dia. Berkenalan dekat situ, dia jatuh hati, jatuh cinta dekat isteri dia pun dekat situlah. Jadi bila dah kenal lama ni, dah bercinta, Hakim pun dia buat keputusan untuk nak masuk meminang lah. Dia bincang dengan keluarga dia nak pergi masuk meminang isteri dia. Dipendekkan cerita, Hakim pun bawa lah rombongan meminang pergi dekat rumah isteri dia. Sampai dekat rumah isteri dia tu, masa tu belum lagi bergelar isteri lah, bakal isteri dia. Bertemulah dua keluarga ni, keluarga Hakim dan juga keluarga isteri dia. Masa mula-mula semuanya okey, memang tak ada apa yang tak kena lah. Jadi masa tu kedua-dua belah pihak ni dah bersetujulah. Keluarga Hakim dan juga keluarga sebelah isteri dia bersetuju untuk ikat tali pertunangan antara Hakim dan juga isteri dia masa tu. Tapi tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba mak kepada isteri Hakim ni tiba-tiba bersuara, "Aku tak restu hubungan ni." Tiba-tiba dia cakap macam tu. Tadi dia diam je, tak ada cakap apa-apa pun. Bila semua dah setuju macam tu, tiba-tiba dia cakap dia tak setuju, dia tak restu hubungan ni. Hubungan antara Hakim dan juga anak perempuan dia. Dia bangun, dia terus berjalan masuk dalam bilik dia, dia tutup pintu, dia hempas pintu. Dipendekkan cerita, bila dah selesai majlis pertunangan tu, Hakim adalah bercakap dengan tunang dia. Sekarang ni dah jadi isteri dia lah. Masa tu masih lagi title tunang. Hakim tanya, awak, kenapa mak awak macam tu Kenapa ibu awak macam tu? Lepas tu isteri Hakim ni cakap lah, alah, ibu memang perangai dia macam tu, jangan ambil hati lah. Isteri dia cakap macam tu. Tapi yelah, memang malu lah kan. Macam mana tak ambil hati, sebab yelah ramai masa tu, keluarga Hakim pun ada, semuanya ada, keluarga Hakim, keluarga isteri dia, semuanya ada. Tiba-tiba mak dia cakap macam tu, memang terasa hati jugalah. Jadi masa tu tunang Hakim ni, bakal isteri Hakim ni tenangkan Hakim. Okey, jadi kita pendekkan cerita, diorang dua ni dah nikah. Dah nikah, dah kahwin, dah siap bersanding apa semualah. Jadi Hakim dah bergelar seorang suami, suami kepada isteri dia. Jadi Hakim ni dah masuk dalam keluarga isteri dia lah. Hari pertama tu, lepas kahwin tu, Hakim dia tinggal di rumah mertua dia, rumah keluarga belah isteri lah. Hakim kata rumah mertua dia ni adalah rumah yang jenis rumah Melayu klasik, yang macam kita tengok dekat dalam TV tu. Rumah yang diperbuat daripada kayu, tiang kayu, dinding semua kayu, lantai kayu, rumah 2 tingkat. Atap dia guna atap zinc, atap besi zinc jenis lama tu. Tapi walaupun rumah ni dia macam jenis yang klasik tu, dia punya saiz agak besar, 2 tingkat. Dekat tingkat paling atas adalah ruangan bilik, ada 4 bilik dekat atas. Bilik isteri Hakim, lepas tu sebelah bilik isteri Hakim ni bilik adik perempuan isteri dia, adik ipar Hakim yang perempuan. Lepas tu berhadapan dengan bilik dia orang ni adalah bilik adik lelaki, adik lelaki isteri Hakim, adik ipar Hakim yang lelaki lah. Dan sebelah dengan bilik adik lelaki tu adalah bilik mak mertua dia dan juga pak mertua dia. Bilik semua dekat atas lah. Lepas tu turun bawah ada ruang tamu. Lepas ruang tamu tu turun sikit lagi barulah dapur. Dia macam nak cakap 3 tingkat, tak ada 3 tingkat, dia macam 2 tingkat setengah macam tu lah. Memang betul-betul rumah pattern lama. Jadi malam pertama tu, lebih kurang pukul 9 malam, semua berkumpul dekat dapur, makan malam sama-sama. Semua adalah masa tu, termasuklah ibu mertua Hakim.
Masa tu Hakim mula perasan benda yang macam lain sikit pada family isteri dia ni. Sepanjang makan tu tak ada seorang pun buka mulut bercakap. Semua senyap aja. Termasuklah pak mentua Hakim. Mak mentua Hakim, adik-beradik isteri dia ni semuanya senyap. Tak ada cakap sepatah pun. Benda macam ni memang jarang sangat-sangat Hakim jumpa. Jadi masa tu isteri Hakim ni adalah hidangkan nasi dekat dia. Hidangkan nasi dekat dia, cedokkan lauk, letak dalam pinggan dia. Jadi masa isteri dia tengah serve dia ni, tengah bagi lauk, bagi nasi ni, Hakim perasan mak mertua dia menjeleng tajam, pandang ke arah dia. Jadi masa tu adalah Hakim bertentang mata sekejap dengan mak mertua dia. Hakim cepat-cepat alihkan pandangan tu, pandang aja isteri dia. Dia tak nak pandang ke arah mak mertua dia sebab dia rasa lain macam. Hakim tak tahu kenapa sepanjang dia makan tu di meja makan dekat dapur bersama-sama dengan keluarga mertua dia ni, keluarga isteri dia ni, dia rasa seram sejuk dan memang rasa tak kena sangat. Macam ada something wrong dengan family ni, terutamanya mak mertua dia. Selesai saja makan, Hakim pun dia angkatlah pinggan dia, cawan dia apa semua, dia bawa pergi dekat sinki, dia basuh lah. Lepas tu mak mertua Hakim ni datang daripada belakang, dia hempas pinggan dia dalam sinki tu, seolah-olah dia marahkan Hakim. Hakim sampai terperanjat masa tu. Masa tu semua orang tengok, pandang ke arah Hakim yang sedang cuci pinggan dekat sinki. Nasib baik masa tu isteri Hakim datang dekat sinki, tolong Hakim basuh pinggan sama-sama. Jadi bila dah selesai cuci pinggan apa semua, dah susun pinggan, simpan balik, kemas balik dapur tu, Hakim pun naik ke bilik dengan isteri dia. Bila dah masuk dalam bilik, Hakim pun tanyalah isteri dia, awak, ibu tu kenapa dia macam benci sangat dekat saya? Apa yang tak kena dekat saya ni? Lepas tu isteri Hakim pun jawablah, tak adalah, itu memang perangai dia macam tu, tak payah peduli sangat lah. Bila Hakim dengar apa yang isteri dia cakap, dahi Hakim terus berkerut. Yelah, dia tak puas hati lah kan, isteri dia cakap macam tu. Memang perangai ibu dia macam tu. Itu bukan jawapan yang dia nak. Tak menjawab apa yang dia nak tahu tu. Bila tengok suami dia macam tu, isteri Hakim ni dia cakap lagi, saya tak nak explain apa-apa sebab saya takut nanti awak fikir family saya ni pelik. Hakim pula cakap, yang lain okey je, cuma mak awak tu je, ibu awak tu je yang pelik. Kenapa dia macam tu Dia macam tak puas hati dengan saya je. Sedang Hakim cakap macam tu, Hakim terperasan dekat pintu bilik dia, bahagian bawah, ruangan bawah pintu tu. Hakim perasan ada bayang macam ada orang dekat tepi pintu. Macam ada bayang yang bergerak-gerak lah dekat situ. Jadi masa tu Hakim fikir mesti ada orang yang sedang berdiri dekat luar pintu bilik, nak mencuri dengar lah perbualan dia dan juga isteri dia. Pada masa yang sama, isteri Hakim cakap, tak apalah, nanti lama-lama awak akan faham sendiri kenapa ibu macam tu. Bila isteri Hakim habis dia cakap macam tu, bayang-bayang tu dah tak kelihatan lagi. Bermakna orang yang mencuri dengar tu daripada luar bilik tu dah beredar daripada situ. Bila Hakim tengok bayang-bayang tu dah tak ada, Hakim bangun, dia pergi dekat pintu bilik, dia pulas tombol, dia buka pintu. Bila pintu terbuka, Hakim terus pandang ke arah bilik mak mentua dia. Hakim tengok pintu bilik mak mentua dia memang dalam keadaan tertutup rapat lah. Tapi Hakim yakin yang mencuri dengar tadi adalah mak mentua dia. Keesokan harinya, Hakim macam biasalah. Dia ni memang jenis bangun awal dan jenis yang menjaga solat. Hakim memang suka semayang dekat masjid bila ada masa. Samalah macam masa dia berada dekat rumah mak mentua dia ni. Dia bangun awal, dia bersiap, mandi apa semua, ambil wuduk. Lebih kurang pukul 5.40 lebih lah masa tu. Hakim bersiap sebab dia nak pergi surau yang berhampiran dengan rumah. Jadi Hakim sebelum dia nak keluar daripada rumah tu, dia pergi dekat dapur dulu. Dia turun, dia nak minum air. Hakim tengok mak mertua dia ada dekat dapur, sedang duduk dekat kursi dekat meja makan tu, sedang minum air seorang diri. Jadi Hakim pun pergi senyum dekat mak dia, tuang air dalam gelas dan minum. Lepas tu Hakim cakap dekat mak mertua dia ni, ibu, nanti Hakim belikan sarapan ya. Tapi
mak mertua Hakim ni langsung tak respon, hanya sekadar menjeling saja pada dia sambil minum air. Jadi tak apalah, Hakim memang dah agak mak dia akan bagi respon macam tu, sebab Hakim dah faham lah mungkin mak mertua dia ni tak suka dia. Tapi tak apa, Hakim pun terus minta diri, pergi ke pintu utama rumah, pintu depan, buka pintu, melangkah keluar. Bila Hakim keluar je daripada rumah, Hakim rasa meremang dekat belakang dia ni. Dia terasa seperti ada orang memperhatikan dia daripada belakang. Bila Hakim toleh, rupa-rupanya mak mertua dia dah tercegat berdiri dekat depan pintu rumah. Dekat pintu rumah yang keadaan terbuka tu lah, yang dia buka tadi tu. Mak dia berdiri dekat depan pintu sambil pegang cawan, dan mulut dia tersenyum. Senyum yang kalau kita tengok senyuman dia tu, kita rasa takut, rasa meremang. Tapi Hakim masa tu dia relax je, cuma dia terkejut je sikit. Jadi masa tu Hakim dia cakap lah, ibu saya pergi masjid dulu ya, saya pergi surau dulu. Bila Hakim cakap macam tu, mak mertua dia ni daripada senyum berubah menjadi masam muka dia. Jadi Hakim dia tak pedulikan lah mak mertua dia ni, tak apalah. Hakim terus berjalan kaki menuju ke arah surau. Hari itu adalah hari yang kedua Hakim tinggal dekat rumah keluarga isteri dia. Pada hari yang sama, hari yang kedua tu, masa tu dah lepas asar, Hakim dia sedang lepak dekat bilik bilik isteri dia lah, dekat atas. Isteri Hakim pula masa tu dia sedang berada dekat ruang tamu dekat bawah. Dia sedang buka hadiah kahwin lah bersama dengan adik dia dan juga sepupu-sepupu dia dekat ruang tamu tu. Memang banyak lah dia orang dapat hadiah kahwin. Jadi masa tu Hakim ni dia sorang-sorang dalam bilik dekat tingkat atas tu. Sedang Hakim baring lepak sorang-sorang dalam bilik tu, Hakim terhidu satu bau yang sangat busuk, bau macam bau bangkai. Jadi Hakim pun dia terus bangun lah. Dia bangun, dia terfikir, apa benda ni, ada bangkai ke? Tadi tak ada pun bau ni. Dan bau tu Hakim rasa memang daripada bilik dia datangnya bau tu. Jadi Hakim ni dia mencari-carilah, mencari-cari daripada mana datangnya bau busuk tu. Tapi Hakim tak jumpa. Masa tu sebenarnya pintu bilik Hakim ni, pintu bilik Hakim dan juga isteri dia ni memang tak tertutup, dalam keadaan yang terbuka. Sedang Hakim mencari-cari tu daripada mana datangnya bau busuk tu, Hakim terdengar bunyi tapak kaki yang sangat laju daripada arah luar bilik. Macam orang berlari dia dengar. Hakim terperanjat. Jadi Hakim pun cepat-cepatlah toleh. Hakim toleh, Hakim sempat ternampak satu kelibat berwarna hitam. Kelibat tu, tubuh dia memang nampak memang perempuan. Tubuh dia berwarna hitam legam. Laju benda tu berlari, dan Hakim cepat-cepat bangun, pergi dekat depan pintu nak tengok ke mana lembaga hitam tu berlari. Rupa-rupanya Hakim dia nampak, dia sempat nampak benda tu berlari masuk dalam bilik mak mertua dia. Bilik mak mertua dia pun dalam keadaan pintu yang terbuka juga. Memang terbuka luas pintu bilik mak mertua dia. Hakim sempat nampak benda tu berlari masuk dalam bilik mak mertua dia. Lebih kurang 2 saat lepas tu, Hakim tengok dekat pintu bilik mak mertua dia tu ada satu wajah yang menjenguk, memandang betul-betul ke arah dia. Bulu roma Hakim meremang, sebabnya muka yang pandang dia tu adalah muka mak mertua dia. Tapi benda ni dia cuma seiras sahaja, dia bukan 100% sama. Sebabnya kulit muka dia ni hitam. Mak mertua dia tak macam tu. Tapi benda ni memang dia menyerupai mak mertua dia, dia seiras. Dan lembaga hitam yang menyerupai mak mertua dia ni pandang Hakim dalam keadaan yang tersenyum, menyeringai, dan mata yang terbuka luas. Saya mula-mula jumpa cerita ni, saya baca, saya meremang. Kalau kita imagine keadaan tu dengan keadaan rumah kampung lama, dengan mak mertua yang perangai misteri macam tu kan, perangai yang mencurigakan ni, tengok pula ada lembaga yang menyerupai dia, memang seram kalau jadi dekat kita benda ni. Hakim cepat-cepat tutup pintu bilik dia. Jantung Hakim berdebar masa tu. Masa tu Hakim dia tak dapat lupa wajah yang menjenguk daripada pintu bilik mak mertua dia tadi.
memang muka mak mertua dia seiras dengan mak mertua dia, tapi Hakim tahu benda tu bukan mak mertua dia, makhluk lain. Sebabnya cara benda ni bergerak tadi pun memang bukan macam orang, laju sangat dia bergerak. Dan kulit muka dia tu, kulit badan dia semuanya hitam. Memang bukan orang lah, hanya satu makhluk yang menyerupai mak mertua dia. Dan sedikit demi sedikit Hakim dah dapat jawapan lah kenapa mak mertua dia perangainya pelik sangat. Mungkin mak mertua dia ada amal ilmu yang tak betul. Dan pada masa tu, bila Hakim dah tutup pintu bilik dia tu balik, pintu bilik dia dan juga isteri dia tu, bau busuk yang dia bau awal tadi masih lagi tak hilang. Disebabkan Hakim rasa dah seram sejuk, rasa tak selesa tu, Hakim keluar daripada bilik dia, terus berjalan turun ke bawah, tempat ada isteri dia dan juga adik-adik isteri dia ni lah, dengan sepupu-sepupu tu sedang buka kotak hadiah kahwin yang diorang dapat. Hakim pergi dekat situ, join diorang. Jadi masa Hakim turun tu, pergi menghampiri diorang tu, isteri Hakim perasan sebenarnya kelakuan Hakim ni. Bang, awak ni kenapa bang? Muka macam tu. Lepas tu Hakim cakap tak ada apalah, abang bosan dekat atas tadi. Tapi isteri Hakim ni dia perasan muka Hakim tu macam ketakutan macam tu kan. Jadi isteri Hakim ni cakap lah, abang baru nampak hantu ke? Dia tanya macam tu. Tapi Hakim tak cakap apa-apalah. Hakim dia cuma buka aje hadiah-hadiah tu, tolong isteri dia. Kisah hari yang kedua habis dekat situ aja. Okay, jadi sebenarnya Hakim dan juga isteri dia ni memang dah plan lah daripada awal lagi. Daripada sebelum bersanding lagi, memang diorang ni dah plan siap-siap dekat mana nak honeymoon, nak spend berapa hari dekat rumah mentua, berapa hari nak spend dekat tempat lokasi honeymoon, nak belanja berapa, habiskan duit berapa, dia dah plan dengan isteri dia. Jadi masa tu Hakim dan juga isteri dia bercadang nak pergi dekat pulau perhentian selama 3 hari 2 malam, nak pergi honeymoon lah. Jadi malam tu Hakim dan juga isteri dia packing barang lah, mula bersiap untuk nak bertolak ke pulau perhentian tu. Ambil beg masing-masing dan kemas barang-barang, kemas apa yang patut. Jadi masa tu isteri Hakim minta tolong Hakim untuk ambilkan beg besar, bagasi besar yang ada dalam bilik adik lelaki dia. Jadi nak pergi dekat bilik adik lelaki dia ni, memang kena lalu depan bilik mak mertua dia. Jadi masa tu Hakim keluar daripada bilik, nak pergi ke bilik adik lelaki isteri dia, adik ipar lelaki dia lah. Jadi masa tu lalu dekat depan bilik mak mertua dia. Kebetulan masa tu pintu bilik mak mertua dia memang tak tertutup rapat. Jadi ada renggang lah, nampak lah dekat dalam. Masa tu Hakim terperasan mak mertua dia dalam bilik sedang duduk bersila. Sedang duduk bersila dan dia sedang membaca sesuatu yang Hakim tak faham, tak tahu apa benda dia baca. Dan Hakim perasan ada banyak asap dalam bilik mak mertua dia. Tak tahulah asap apa, ubat nyamuk ke, kemenyan ke, Hakim tak tahu. Tapi yang Hakim perasan memang bilik tu berasap. Hakim nampak masa tu mulut mak mertua dia Tunku Mak Kamit menyebut sesuatu dalam keadaan mata yang terpejam. Jadi bila dah tengok macam tu, Hakim ni dia tegur mak mertua dia tu. Ibu, dia tegur macam tu. Tiba-tiba mak mertua dia toleh, pandang dia dalam keadaan yang marah lah, nampak sangat muka dia tu muka marah. Bangun terus hempas pintu, tutup pintu kayu bilik itu sampai bergegar bilik itu. Daripada situlah mengesahkan apa yang dia syak selama ni betul lah. Mungkin mak mertua dia ni memang ada amal ilmu yang tak elok, yang tak baik lah. Tapi sebagai ahli keluarga yang baru dalam rumah tu, ahli keluarga terbaru dalam keluarga isteri dia, Hakim dia mengambil langkah untuk mengunci mulut. Dia tak nak cakap apa-apa, tak nak judge, tak nak bising lah. Tambahan pula, memang isteri Hakim sendiri tak ada cakap apa-apa lagi pasal mak dia pada Hakim. Keesokan harinya, masa tu Hakim dan juga isteri dia memang dah nak bertolak lah, nak tinggalkan rumah tu, nak pergi honeymoon dekat pulau perhentian dan naik dalam kereta apa semualah. Hakim perasan semua orang melambai kepada dia dan juga isteri dia, kecuali mak mertua dia. Tapi bila Hakim pandang mak mertua dia, Hakim rasa bulu roma dia meremang. Sebabnya Hakim perasan mak mertua dia ni
tersenyum dengan mata yang terbuka luas memandang ke arah dia. Hakim tak tahu adakah isteri dia nampak ataupun tak mak dia keadaan macam tu, dan Hakim tak tahu adakah yang dia nampak tu betul mak mertua dia ataupun makhluk yang satu lagi tu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.